daripada kitab Tabiyyah Ulami karangan Habib Umar Hafiz. Kemudian dibacakan fasal-fasal dan aliran qasidah serta sedikit tausiah lebih kurang 7 ke 10 minit. Kemudian disambung dengan qasidah dan akhir sekali kita tutup dengan mahal mulia. InsyaAllah pukul 9 kita akan solat Isyak berjemaah. تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا. Ujiannya Allah bagi kepada para rasul, Allah bagi kepada para anbiya, dua kali ganda Allah bagi ujiannya kepada rasul daripada orang biasa. Masya Allah tuan, Rasulullah ni Nabi ini maksud dan dosa, tapi Allah bagi ujian. Allah uji Rasulullah SAW dengan sakit ketika sebelumnya menghadapi Sabah Nur. Pada satu malam, iaitu malam 29 Safar, ketika solat Isyak, Nabi tak dapat naik imam. Nabi suruh siapa? Nabi suruh Abu Bakar naik imam. Kemudian Abu Bakar naik imam, lebih kurang dalam 17 kali Abu Bakar naik jadi imam. Kemudian pada 12 Rabiul Awal, iaitu tarikh yang mana? Tarikh kewafatan Rasulullah SAW. Bagi 12 Rabiul Awal itu, bila menazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, 12 Rabiul Awal, di mana hari ini kewafatan Rasulullah SAW. Tapi ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sihat sedikit. Dan Rasulullah kata, ya Fatimah. Kemudian dalam Fatimah ni, rumah dia ada Rasulullah ni dekat dengan Rasulullah rumah dia. Wahai Fatimah, hari ini subuh aku nak pergi ke masjid. Aku larat lagi. Kemudian Rasulullah Fatimah panggil sahabat Salman dan Ali dan Asdana beritahu Fudail dan Ali bin Abi Thalib, bapa Rasulullah SAW. Tuan-tuan, anak Abu Dhar, Rasulullah ni dalam keadaan wafat, dalam keadaan tak sihat ni, pergi masjid dan berjemaah. Ada dua riwayat. Pertama sekali وحيب القفل